Kalau Rembayung nampak KLCC, tapi Habib LB nampak flight lalu atas kepala. Tapi tarikan dia bukan setakat tu je. Dia dekat sini ada burger berasap. Dia datang berasap macam ni dengan cheesy sauce dia yang banjir. Burger dia pun datang dengan burger daging patty homemade. Lepas tu ada sausage, ada meatball. Cukup best lagi yang ni lagi best. Spaghetti carbonara lamb rack. Lamb rack ni saya jamin mesti ramai lagi tak pernah jumpa. Isi daging dia punya tebal tapi lembut. Kalau tak puas datang dengan family, nak ambil set banyak sikit, boleh ambil set lamb rack platter. Dalam set ni ada burger, ada lamb rack, ada chicken grill, ada fish and cheese. Lepas tu sos dia ada mushroom sauce, black pepper sauce, ada tartar sauce, ada mashed potato, ada coleslaw. Yang ni set dia sekali tau, garlic bread dengan mushroom soup dia. Kalau datang anak beranak, set ni memang wajib korang kena try. Chicken chop pun diorang ada juga tau. Yang ni antara set single yang ramai order. Yang ni anak-anak confirm akan order dengan dia punya black pepper sauce dia memang sedap. Bukan setakat western je, shell out talam family dengan siakak steam limau pun ada. Yang ni steam limau dia unik tau, dia pakai cili hijau. Lepas tu dalam set tu juga ada udang goreng tepung, ada tom yum campur. Dan dalam shell out tu ada macam-macam lah, ketam, udang, kupang, lala, segala barang laut ada. Yang penting nak makan seafood, nak makan western boleh ke sini. Antara air favourite dia yang kau boleh try dekat sini, green milk tea, ataupun boleh try yogurt strawberry. Air dia pun cawan besar macam ni, tak mahal. Yang penting kau jangan lupa datang dekat Habib LB. Yang ni dekat Kampung Melayu Subang, Selangor. Operation hour dia pukul 3 sampai midnight. Kalau weekend 3.30 dah start buka. Dah tak ada cuti, hari-hari boleh datang.